Hai, saya Mr. Liu sini. Mari kita tengok form 4 matematik bab 4 set. So, objektif soalan SPM 2022 soalan ke-18. Macam mana nak cari untuk yang ini? P pelengkap bersilang dengan Q pelengkap bersilang dengan R. So, sebelum mula, you kena tahu basic formula. Contohnya, kalau sekarang saya ada satu panggil A dan saya nak cari A pelengkap. Pelengkap artinya dia nak cari luar dia. Artinya bahagian luar sahaja. So sekarang kalau dia kata pula nak cari bersilang. Contohnya ini A, contohnya B. A bersilang dengan B. Ini simbol bersilang. Bersilang artinya tempat yang mereka bersentuhan. Siap, itu formula utama dia. Mari kita tengok soalan pula. Soalan kata nak cari P luar. Okey, mulalah P luar. So saya tutup. P adalah segitiga. Tutup. Artinya P punya luar adalah ada C, ada D. Dia punya luar ada CD. So sekarang saya sudah tahu ini adalah CD. Kita mula yang kedua. Q punya luar pula. Apa itu Q punya luar? Kita tengok Q kat sini. Tutup. Q punya luar ialah ada A, ada B, ada C. So ini ada A, B, C. So sekarang lepas itu yang ketiga bersilang pula dengan R. R ada B, C, D. Ini ialah R. So B, C, D ialah jawapan dia. So B, C, D. So sekarang apa yang you kena cari ialah bersilang dan bersilang. So bersilang artinya tempat yang mereka, bersilang adalah tempat mereka yang sama. So sama ialah keyword dia. So mana satu sama? Ada P, sini ada C, sini pun ada C, sini pun ada C. Artinya jawapan C yang sama. Untuk mengetahui lebih banyak, anda boleh join saya melalui kelas percubaan secara percuma. Cuma kena WhatsApp ke nombor ini. Kami akan membantu anda.